Kepada Karaming, kita orang buat tak jadi. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Usahawan dan personaliti media sosial, Khairul Aming terhibur melihat ramai yang berkongsi video hasil masakan mereka sepanjang Ramadan ini. Beliau gembira melihat kesungguhan orang ramai mencuba resipi yang dikongsikannya. Namun, beliau menasihatkan agar resipi diikuti dengan teliti dan tidak diubah suai sewenang-wenangnya, kerana ada yang gagal apabila tidak mengikut langkah yang betul. Lurus dengan kemampuan, mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Sepanjang 8 tahun buat video masak, aku rasa tahun ni paling menghiburkan tengok gelagat seorang-seorang masuk dapur yang memasak. Ada orang tanya, tahun ni paling ramai ke orang buat masak tak jadi? Tak, sebenarnya ramai buat menjadi, memang ramai gila. Sebab beribu-ribu orang yang cuba resipi tu semua. Cuma yang tak jadi itulah yang akan masuk FYP. Sebab apa dia banyak engagement. Orang akan tanya, kenapa hangus, kenapa pecah, kenapa bocor, kenapa tak jadi. Yang menjadi pula orang tak komen kan. So bila FYP duk lalu video tak jadi, orang pun duk assume yang resipi tu semua tak menjadi. Actually ramai buat yang menjadilah. Cuma one thing KA kena pesan, ingredients tolonglah ikut sebiji. Aku pernah R&D berbulan-bulan tahu resipi tu. Sampailah menjadi senang untuk orang follow lah. Cuma ada orang dia dah ke resepi. Contoh dia macam benda 5 minit dia masak 10. Benda letak dalam loyang dia letak dalam plastik, lepas tu cair. Benda yang letak air dia tukar dengan susu ke apa. Tak boleh, nanti lari resipi. But overall, KA sangat happy lah. At least kita boleh nampak ramai orang yang cuba masuk dapur, yang cuba memasak. Sebab kena ingat, tak semua orang level masak sama tau. Ada orang setahun sekali baru masak, baru masuk dapur. Ada orang tak pernah masuk langsung. Ada orang memang dah expert everyday. So whatever resipi kita bagi, akan ada orang yang tak ada basic memasak. Especially nak kontrol api, berapa lama nak rebus, berapa lama nak goreng sebelum hangus. But it's okay. Memang kena lalui fasa tu untuk belajar. Okay? Yang penting, especially kita nampak ramai adik-adik yang dah mula masuk dapur, that is a good start. Teruskan memasak. Kalau fail tak apa, upload je. Aku repost je nanti. Sebab kita nak bagi perhargaan untuk orang-orang yang cuba resepi ni. And KA harap tahun ni korang sukalah resepi yang kita dah prepare. And I'm really happy with the support from the community so far. Teruskan memasak, tapi ingat jangan derhaka resepi. Tolong aku merayu. Kadang-kadang sedih tengok tau.